Assalamualaikum warahmatullahi. Pada video kali ini, Cikgu Aizuddin nak terangkan bagaimana nak menyelesaikan soalan taburan normal daripada SPM 2020 kertas 2. Soalan ini soalan aras tinggi, soalan agak sukar berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Panjang pensel yang dihasilkan oleh sebuah kilang mengikut taburan normal dengan min bersamaan dengan mu dan sisihan piawainya bersamaan dengan sigma. Jika sebatang pensel dipilih secara rawak, kebarangkalian panjang pensel itu melebihi 19 cm ialah 0.2025. Manakala kebarangkalian panjang pensel itu melebihi 16 cm ialah 0.9522. Hitung nilai mu dan nilai sigma. Okey. Jadi dalam ni diberikan bahawa X itu adalah panjang pensel yang bertaburan secara normal dengan minnya tak diberikan oleh soalan dan variance ataupun sisihan piawainya tak diberikan oleh soalan. Soalan hanya berikan dua maklumat, iaitu dia kata kebarangkalian panjang melebihi 19 cm ialah bersamaan 0.2025. Ini adalah maklumat pertama yang diberikan oleh soalan, dan juga dia kata kebarangkalian panjang pensel melebihi 16 cm ialah bersamaan dengan 0.9522. Jadi kita akan selesaikan kedua-dua maklumat ini ataupun kedua-dua persamaan ini secara serentak untuk mendapatkan nilai min dan nilai sisihan piawai. Okey, jadi mari kita mulakan dengan persamaan yang pertama. Cikgu akan tukarkan persamaan X ini kepada persamaan Z, iaitu Z lebih besar 19 tolak dengan min, min tak tahu nilai, per dengan sigma, sigma juga kita tak tahu nilai. Kita masukkan je min dan sigma bersamaan dengan 2025. Dan cikgu akan buat sedikit lorekan. Lorekan ini untuk menentukan di mana kedudukan Z-score yang diberikan oleh situasi ini. Di mana kedudukan Z-score-nya? Jadi untuk tidak mengelirukan pelajar, cikgu akan buat dua lakaran. Dua lakaran ini mewakili kedudukan yang mungkin. Dua kedudukan yang mungkin. Yang pertama berada di sebelah kiri dan yang kedua Z-score-nya berada di sebelah kanan kepada min. Min-nya adalah kosong lah. Simbol lebih besar menunjukkan lorek ke arah kanan. Maka cikgu lorek ke arah kanan. Cikgu kalakan lorekan ini. Lorek ke arah kanan. Yang kedua juga, simbol dia lebih besar. Cikgu lorek ke arah kanan. Maka kawasan yang berlorek ini sepatutnya mewakili 20.2025. Untuk kedua-dua lorekan ini sepatutnya mewakili 0.2025. Tetapi secara obvious kita nampak 0.2025 dengan kawasan berlorek yang melebihi separuh tidak match. Bila tidak match, bermakna yang ini doesn't make sense, maka Z-score kita mustahil akan berada di sebelah kiri. So Z-score kita mesti berada di sebelah kanan. Kerana kawasan yang berlorek 2025 ni tak sampai separuh, separuh 0.5, dan kawasan yang kita lorek juga tak sampai separuh. Jadi Z-score kita berada di sebelah kiri. Berada di sebelah kanan. Okey. Once kita dah tahu dia berada di sebelah kanan, maka kita akan cari Z-score yang correspond to 2025. Jadi dalam jadual, cikgu akan cari 2025 di sebelah tengah. 2025, cikgu buat jadual untuk awak nampak. 2025. Okey, cuba dapatkan daripada sebelah tengah. 2025, 2025, 2025, 2005, 2033 adalah yang paling dekat dengan yang kita nak. 2033. Jadi 2033 dia punya nilai Z-score adalah 0.83. 2033 adalah 0.83. 0.83, 0.2033.
Kita nak 2025. Jadi kita kena minus, kena buang, kena tolak 8 unit daripada sebelah kanan. So 8 unit yang kita tolak itu, kita cari di sebelah kanan. So 8 unit di sebelah kanan, ya, kita ada on the dot 8 unit, iaitu yang memberikan nilai Z-score bersamaan dengan 3. So dekat sini adalah 3. Jadi sekarang kita dah dapat nilai Z-score kita, iaitu bersamaan dengan 0.833. Dan nilai Z-score ini kita bandingkan dengan Z-score yang kita masuk dalam rumus tadi, pengiraan kita tadi yang tak habis, 19 tolak mu per dengan sigma yang kita kira dekat atas tadi, sama dengan 0.833 yang kita dapat daripada jadual. Pindahkan ke sebelah kanan, maka cikgu akan dapat persamaan nombor 1 yang kita perlukan untuk selesaikan soalan ini. Ini persamaan nombor 1. Okey, kita buat benda yang sama untuk persamaan nombor 2. Persamaan nombor 2 ini ialah daripada kebarangkalian panjang melebihi 16 cm bersamaan dengan 0.9522 tukar kepada Z-score. Jadi Z sama lebih besar 16 tolak min per dengan sigma 0.9522, yang mana cikgu juga akan buat dua lakaran sebab kita tak tahu kedudukan dia di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dua lakaran ini untuk pertimbang dua kemungkinan yang Z-score itu boleh berada, sama ada di sebelah kiri min, Z-score berada di sebelah kiri min, atau kedudukan di sebelah kanan min. Jadi ada dua kemungkinan yang kita boleh letak Z-score. Okey, satu di sebelah kiri min, min kosong, dan satu lagi di sebelah kanan min. Okey, mari kita tengok kawasan mana yang kita kena lorek. Simbol lebih besar bermakna kena lorek ke arah kanan. Lebih besar bermakna ke arah kanan. Jadi, kawasan berloreknya adalah daripada Z-score ke arah kanan. Okey, ini kawasan yang kita lorek. Yang ini pun sama, kita lorek ke arah kanan. Kawasan yang berlorek ini mestilah mewakili 0.9522. Yang ini juga 9522. Dan salah satunya adalah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal ialah kawasan yang berlorek ini tak sampai separuh dan nilainya adalah sangat besar, lebih daripada separuh. Maka kawasan ini tidak masuk akal, cikgu pangkah. Bermakna untuk persamaan kedua ini, Z-score kita berada di sebelah kiri. Okey, sekarang kita dah tahu dia berada di sebelah kiri. Dan kita akan baca jadual. Dalam jadual kita, kita tak boleh cari nilai 9522 kerana jadual kita di sebelah tengah. Yang paling besar pun adalah 0.5000. Jadi untuk baca jadual, kita kena cari nilai tail yang lebih kecil dalam gambar rajah ini. 9522 kita tak boleh cari, maka kita cari dia punya tail yang lebih kecil. Jadi tail yang lebih kecil itu ialah 1 tolak 0.9522, iaitu bersamaan dengan 0.0478. Okey, 0.0478 ini ialah nilai tail yang kita akan cari daripada jadual, iaitu 0.0478. Cikgu buat jadual untuk rujukan awak lebih mudah. 0.0478 ialah nilai daripada tengah. Nilai daripada tengah 740478 040478 0478 tak ada. Yang paling dekat 0485, iaitu 1.6 dan 6. Okey, 0485 1.66, cikgu tanda dulu. 0.0485 ialah 1.66 dan kita perlu buang 7 unit. Untuk dapat 78, 85 tolak 7 dapat 78. So kita akan tolak 7 unit. Kita akan cari tolak 7 unit itu di sebelah kanan.
dan kita dah jumpa iaitu Z-score bersamaan dengan 7. So, buang 7, Z-score dia nilai 7. Jadi dengan kata lain, kita dapat persamaan kedua iaitu 16 tolak dengan min per dengan sigma sama dengan Z-score yang kita dapat kedudukannya di sebelah kiri. Tengok Z-score kita dapat tadi berada di sebelah kiri. Maka bila berada di sebelah kiri, negatif. Nilai ini mesti kita letak negatif. Jadi darabkan sigma ke kanan, kita akan dapat nilai persamaan kedua yang kita nak selesaikan secara serentak. Persamaan satu dan persamaan kedua ini kita boleh selesaikan secara serentak dengan mudah. Dengan cara kita ambil persamaan pertama, kita tolak dengan persamaan kedua, iaitu 1 tolak 2. 1 tolak 2, 19 tolak 16 ialah 3. Negatif mu tolak negatif mu akan jadi kosong. Jadi dia akan jadi kosong. Negatif mu tolak negatif mu adalah kosong. 0.833 sigma tolak negatif 1.667 sigma. Maka kita akan dapat tambahlah. Tolak-tolak akan jadi tambah. Jadi dekat sini 0.833 tambah 1.667, kita akan dapat 2.5 sigma. Jadi sigma ialah 3 bahagi dengan 2.5. Kita akan dapat jawapan 1.2. Sigma dah ada. Maka untuk selesaikan mu, pindahkan mu ni ke kanan jadi positif. Pindahkan yang ini ke kiri jadi negatif. Jadi daripada persamaan nombor 1, mu bersamaan 19 tolak dengan 0.833 darab dengan sigma. Maka kita tekan kalkulator, 19 tolak 0.833 darab dengan 1.2, iaitu jawapan pengiraan tadi. Kita dapat jawapan mu-nya adalah bersamaan 18. Jadi itu saja untuk video kali ini untuk soalan taburan nombor SPM 2020 kertas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.